Sepanjang proses menghasilkan inovasi pendidikan Baba Pempen ini, kesemua ahli kumpulan kecubung telah menemubual 10 orang guru geografi yang berbeza untuk kami dapatkan satu maklum balas yang penting dan keperluan sebenar terhadap penghasilan inovasi ini. Dan di sini kami turut sertakan beberapa klip rakaman video temubual daripada Cikgu Fitrah dari Kulim Kedah dan juga Cikgu Siti Aminah dari Temerloh Pahang, yang kedua-duanya adalah guru geografi dan ditemubual oleh Nurhani Nadia binti Zakri dan juga Muhammad Aizat bin Muhammad Izani. Dan daripada temubual ini kita boleh dapati bahawa keperluan sebenar dalam pembangunan inovasi ini turut diceritakan dan dianalisis daripada temubual tersebut. Dan daripada temubual, kesemua ahli kumpulan kami telah menjalankan satu perbincangan yang kritikal untuk menganalisis setiap transkripsi temubual yang telah dijalankan supaya kami mampu untuk menghasilkan satu inovasi yang berkesan dan juga berimpak terhadap keperluan semasa dan keperluan kini. Dan daripada tersebut juga beberapa pernyataan masalah telah dikeluarkan, iaitu yang pertama, murid menghadapi kesukaran untuk memahami topik geografi fizikal yang melibatkan cuaca, iklim dan pergerakan bumi kerana konsep tersebut tidak dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan seharian mereka. Kedua, murid sukar untuk memvisualisasikan fenomena geografi yang bersifat abstrak seperti iklim dunia, pergerakan bumi dan juga proses geografi fizikal yang tidak dapat diperhatikan secara langsung. Ketiga, murid menghadapi kesukaran untuk menguasai konsep dan fakta berkaitan jenis-jenis iklim, sering keliru terhadap konsep yang dipelajari. Keempat, murid cenderung menghafal fakta tanpa memahami konsep dan proses geografi yang mendalam, sekaligus menjejaskan keupayaan mereka mengaplikasikan pengetahuan yang dipelajari. Dan yang kelima adalah guru berpandangan bahawa penggunaan bahan visual, animasi dan teknologi dapat membantu murid memahami konsep geografi dengan lebih jelas dan berkesan. Daripada pernyataan Marsaili, kami telah kumpulan kecubung telah hadir dengan membina satu inovasi yang dinamakan sebagai GeoSeason Vista, iaitu GeoSeason itu sendiri menunjuk kepada geografi musim, dan Vista adalah visual interaktif seasonal teaching assessment yang menggabungkan ketiga-tiga elemen pembelajaran, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan replika model 4 musim, yang kedua adalah roda berputar interaktif, dan yang ketiga adalah flashcard ataupun kad interaktif.